You got that dream, deep daydream look in your eye, and I got that red lip classic thing that you like. And when we go crashing down, we come back every time. 'Cause we never go out of style. We never go out of style. You got that long hair, slick back, white t-shirt, and I got that good girl. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan satu kajian kes yang berkaitan dengan masalah tingkah laku kanak-kanak dalam bidang psikologi. Kajian kes ini adalah berdasarkan sebuah jurnal akademik yang bertajuk hubungan di antara gaya keibapaan dan kecerdasan emosi dan masalah tingkah laku kanak-kanak. Satu sorotan yang ditulis oleh Nurul Aini binti Omar dan Siti Maziah Zakaria pada tahun 2018. Kajian ini memberi tumpuan kepada isu masalah tingkah laku dalam bidang kanak-kanak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, khususnya dari aspek gaya keibapaan dan kecerdasan emosi. Isu ini sering menjadi perhatian dalam bidang kaunseling psikologi dan pendidikan, dan masalah tingkah laku yang tidak ditangani sejak awal boleh memberi kesan jangka panjang sehingga ke alam remaja dan dewasa. Dari segi latar belakang kajian, masalah tingkah laku kanak-kanak sering dikaitkan dengan kesukaran menyesuaikan diri dalam konteks akademik dan sosial. Kanak-kanak yang mengalami masalah ini biasanya mengalami kesukaran mematuhi peraturan, mengawal emosi serta membina hubungan yang baik dengan rakan sebaya. Keadaan ini bukan sahaja memberi kesan kepada kanak-kanak, malah memberi tekanan kepada guru-guru di sekolah. Fokus utama kajian ini adalah untuk meneliti hubungan di antara gaya keibapaan dan kecerdasan emosi dan masalah tingkah laku kanak-kanak. Ibu bapa dilihat sebagai ejen sosialisasi utama yang mempengaruhi perkembangan emosi dan tingkah laku anak-anak sejak kecil lagi. Gaya asuhan yang berbeza akan mempengaruhi cara kanak-kanak mengawal emosi, berinteraksi dengan orang lain dan bertindak balas terhadap situasi sosial. Selain itu, kajian ini turut membincangkan tentang isu tingkah laku seperti sikap agresif, memberontak, suka mengawal emosi serta kesukaran menyesuaikan diri. Sekiranya isu ini tidak ditangani, kanak-kanak berisiko untuk mengalami masalah sosial dan tingkah laku secara serius apabila dewasa kelak. Kajian ini juga mendapati bahawa gaya keibapaan autoritatif merupakan gaya yang paling berkesan dalam mengurangkan masalah tingkah laku kerana ia seimbang dari segi kawalan, disiplin dan sokongan emosi. Di samping itu, tahap kecerdasan emosi yang baik membantu kanak-kanak menguruskan emosi mereka dan memotivasikan diri dan membina hubungan sosial yang sihat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, saya akan menerangkan tentang kajian kes yang telah dipilih, iaitu tentang gaya keibapaan dan tahap kecerdasan emosi kanak-kanak dalam isu tingkah laku mereka. Kajian kes ini memberi fokus kepada bagaimana ibu bapa ia mendidik anak-anak, kerana semenjak kecil lagi kita tahu kanak-kanak ini lebih dekat dengan ibu bapa dan bagaimana peranan mereka dari segi mereka berkomunikasi, cara mereka mengawal emosi kanak-kanak tu ataupun tindakan yang dilakukan. Hal ini kerana kanak-kanak boleh belajar daripada pemerhatian mereka dan pengalaman mereka bersama keluarga dalam kehidupan seharian. Dalam kajian kes ini, didapati bahawa kanak-kanak dapat menerima sokongan emosi yang cukup. Mereka dapati lebih mudah mengeluarkan perasaan mereka, seperti mereka sedang marah, sedih ataupun kecewa. Mereka juga lebih tenang apabila berhadapan dengan konflik yang berlaku dan mereka juga boleh berkomunikasi dengan baik di dalam persekitaran sosial seperti sekolah. Jadi hal ini menunjukkan bahawasanya betapa pentingnya peranan dan sokongan ibu bapa dalam membina emosi kestabilan kanak-kanak. Sebaliknya, kanak-kanak yang kurang mendapat perhatian atau dibesarkan dalam suasana yang terlalu tegas berisiko untuk mempunyai isu
masalah tingkah laku seperti agresif ataupun tidak tahu mengikut peraturan. Dan mereka juga lebih mudah untuk memberontak. Hal ini kerana kanak-kanak tersebut berkemungkinan tidak mempunyai ruang yang selamat untuk meluahkan emosi mereka dan tidak dibimbing dengan betul bagaimana ingin mengurus perasaan ataupun emosi apabila berlaku dengan konflik-konflik tersebut. Kajian kes ini juga menekankan betapa pentingnya kecerdasan emosi kanak-kanak dalam kehidupan seharian. Kenapa hal ini dikatakan demikian? Kerana kanak-kanak yang lebih mengenali diri mereka atau dapat mengenali emosi mereka lebih cenderung berfikir sebelum mereka bertindak. Namun, apabila kecerdasan emosi yang rendah, kanak-kanak lebih mudah bertindak secara impulsif dan menunjukkan tingkah laku yang negatif. Oleh itu, di dalam kajian kes ini menunjukkan bahawasanya gaya keibubapaan yang paling berkesan ialah gaya keibubapaan autoritatif, iaitu mereka tegas namun penyayang. Dalam gaya keibubapaan ini, ibu bapa menetapkan peraturan yang jelas namun mereka masih bersikap terbuka. Mereka juga memberi sokongan emosi kepada anak. Seterusnya, dalam gaya keibubapaan ini, komunikasi kepada sangat ditekankan dan anak diberi peluang untuk meluahkan emosi mereka namun dengan cara Natijahnya, kajian kes ini membuktikan bahawasanya isu tingkah laku kanak-kanak sangat dipengaruhi oleh gaya keibubapaan dan kecerdasan emosi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Jaslinda binti Jamaluddin dengan nombor matriks 314781. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan mengenai konsep psikologi yang berkait dengan kajian kes yang telah kami pilih. Jadi konsep psikologi yang pertama akan saya kaitkan dengan teori psikoseksual yang diperkenalkan oleh seorang tokoh psikologi yang terkenal iaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud mengatakan bahawa peringkat psikoseksual yang tidak dipenuhi akan mempengaruhi kepada perkembangan psikomotor yang negatif. Dalam teori psikoseksual yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud, peringkat pertama adalah peringkat oral, di mana kanak-kanak berada dalam lingkungan umur 0 sehingga 1 tahun. Pada peringkat ini, gaya keibubapaan amatlah memainkan peranan yang penting kerana gaya keibubapaan yang terlalu rigid ataupun mengawal tingkah laku serta kemauan anak-kanak akan mengakibatkan berlakunya fiksasi oral, di mana kanak-kanak akan bersifat agresif ataupun tidak reti untuk mengurus diri apabila mereka besar. Seterusnya, peringkat kedua yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud ialah peringkat anal, di mana kanak-kanak berada dalam lingkungan umur 1 sehingga 3 tahun. Pada peringkat ini, gaya keibubapaan adalah penting dalam melatih anak mereka menjadi seorang yang berdisiplin dan memiliki latihan kawalan diri, khususnya latihan ketandas. Pada peringkat ini, gaya keibubapaan yang terlalu menghukum akan menjejaskan emosi kanak-kanak, di mana kanak-kanak akan memberontak walaupun mereka akur terhadap sesuatu perkara. Konsep ini juga dapat dikaitkan dengan kecerdasan emosi, di mana kanak-kanak tidak dapat mengenali diri mereka serta mengawal emosi mereka. Sokongan ibu bapa yang minimum akan mengakibatkan kanak-kanak tidak mempunyai mekanisme hela bela diri dan menjejaskan kemahiran interpersonal apabila mereka berkomunikasi dengan persekitaran sosial. Seterusnya, peringkat yang ketiga adalah peringkat falik, di mana kanak-kanak berada dalam lingkungan umur 3 hingga 6 tahun. Pada peringkat ini, tahap emosi antara kanak-kanak dan ibu bapa menjadi semakin bercabar. Hal ini kerana komunikasi yang berkesan serta sokongan moral yang tinggi akan menyumbang kepada pembentukan tingkah laku sosial yang positif. Sokongan moral yang tinggi akan menyumbang kepada pembentukan superego yang seimbang, di mana kanak-kanak dapat menerima nilai murni serta mematuhi etika. Secara keseluruhannya, jelaslah bahawa teori psikoseksual Sigmund Freud ini mempunyai perkaitan dengan dapatan kajian kes yang telah kami pilih, kerana ia menekankan bahawa gaya keibubapaan adalah amat penting terhadap pengalaman awal kanak-kanak kerana ia mempengaruhi minda, perasaan dan tingkah laku kanak-kanak. Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Fatimah dan hari ini saya akan menerangkan mengenai teori gaya keibubapaan oleh Diana Baumricht serta teori kecerdasan emosi oleh Daniel Goleman serta hubungannya dengan masalah tingkah laku kanak-kanak. Masalah tingkah laku kanak-kanak sering berpunca daripada gaya keibubapaan yang diamalkan dalam sesebuah keluarga. Kanak-kanak diibaratkan sebagai kain putih dan ibu bapa memainkan peranan penting dalam mencorakkan perkembangan emosi dan tingkah laku mereka. Oleh itu, Baumricht telah memperkenalkan teori gaya keibubapaan yang telah menjelaskan setiap gaya asuhan memberi kesan yang berbeza terhadap emosi, disiplin diri dan tingkah laku kanak-kanak. Menurut Baumricht, teori gaya keibubapaan autoritatif yang paling sesuai untuk diamalkan dalam sesebuah keluarga. Gaya asuhan ini menekankan ketegasan dalam peraturan namun masih memenuhi keperluan emosi anak-anak.
Dalam gaya asuhan ini, ibu bapa juga mengamalkan komunikasi duhala serta memberikan sokongan yang konsisten kepada anak mereka. Kanak-kanak yang dibesarkan dengan gaya ini cenderung untuk mempunyai kawalan emosi yang baik, berdikari serta mempamerkan tingkah laku yang positif. Sebaliknya, gaya keibubapaan authoritarian menekankan kawalan tinggi tanpa memberikan sokongan emosi. Ibu bapa yang mengamalkan gaya asuhan ini sering menghukum dan tidak memberi peluang kepada kanak-kanak untuk bersuara. Apakah kesannya? Kesannya, kanak-kanak mudah memberontak, agresif, cemas dan mempunyai konsep diri yang rendah. Selain itu, gaya keibubapaan permisif pula terlalu memenuhi kehendak anak tanpa menetapkan peraturan yang jelas. Walaupun ia bersifat terbuka, gaya keibubapaan ini boleh menyebabkan kanak-kanak kurang kawalan diri serta terlalu bergantung hidup kepada orang lain. Seterusnya, gaya pengabaian pula berlaku apabila ibu bapa kurang memberi perhatian terhadap keperluan anak sekaligus menjejaskan perkembangan emosi dan tingkah laku anak-anak mereka. Seterusnya, teori kecerdasan emosi oleh Goleman pula menekankan keupayaan individu untuk mengenali, mengawal dan mengurus emosi diri sendiri serta orang lain. Goleman menyatakan terdapat 5 komponen utama dalam kecerdasan emosi iaitu kesedaran diri, pengurusan emosi, motivasi diri, empati dan juga kemahiran sosial. Selain itu, individu yang mempunyai kecerdasan emosi yang lebih tinggi, mereka mampu berfikir sebelum bertindak dan kurang terlibat dengan tingkah laku bermasalah. Secara keseluruhannya, gaya keibubapaan yang positif, khususnya gaya asuhan autoritatif membantu membentuk kecerdasan emosi dan seterusnya mengurangkan masalah tingkah laku kanak-kanak. Agak-agak intervensi awal tu penting ke? Ya, intervensi awal melalui gaya asuhan yang sesuai dan persekitaran keluarga yang menyokong amat penting bagi memastikan perkembangan kanak-kanak berlaku secara holistik. Teori yang pertama, teori psikososial Sigmund Freud. Dengan teori ini, saya dapat menyadari bahawa pengalaman awal kanak-kanak, khususnya hubungan dengan ibu bapa ataupun penjaga mereka, dapat memberi kesan jangka panjang terhadap pembentukan personaliti ataupun tingkah laku seseorang individu. Dalam kehidupan seharian, tingkah laku seperti mudah marah, terlalu bergantung kepada orang lain, sukar mengawal emosi dan cenderung untuk memberontak seringkali dilihat sebagai sikap semula jadi seseorang individu. Namun, berdasarkan teori ini, tingkah laku tersebut boleh berpunca daripada konflik ataupun keperluan emosi yang tidak dipenuhi semasa peringkat awal perkembangan psikososial kanak-kanak seperti peringkat oral, anal dan juga farik. Kesedaran ini dapat memberi pengaruh yang besar kepada cara manusia untuk melihat tingkah laku orang lain dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, ibu bapa, pendidik dan juga masyarakat dapat belajar untuk tidak terus menghukum ataupun melabel seorang individu yang bermasalah, sebaliknya cuba untuk memahami latar belakang emosi mereka dan juga pengalaman awal. Dalam konteks kehidupan berkeluarga, teori ini menekankan agar ibu bapa lebih memberi perhatian terhadap gaya emosi kanak-kanak serta menyerapkan kasih sayang dan juga disiplin yang seimbang untuk anak mereka. Gaya keibubapaan yang terlalu mengompong ataupun terlalu mengabaikan anak-anak bukan sahaja memberi kesan terhadap kanak-kanak, malah berpotensi untuk menaikkan individu dewasa yang menghadapi kesukaran dalam hubungan sosial, perkahwinan dan juga kerjaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Khadijah binti Abdul Rahman, nombor metrik 314485. Dalam video ini, saya ingin membuat refleksi berkaitan teori gaya keibubapaan Bowring dan bagaimana teori ini berkait rapat dengan kecerdasan emosi dalam kehidupan seharian manusia. Apabila kita melihat teori gaya keibubapaan Bowring, jelas bahawa cara ibu bapa mendidik anak bukan hanya memberi kesan semasa kanak-kanak, tetapi berterusan sehingga seseorang itu meningkat dewasa. Cara ibu bapa berkomunikasi, menetapkan peraturan serta memberi sokongan emosi sangat mempengaruhi pembentukan tingkah laku, emosi dan personaliti individu dalam kehidupan seharian. Hal ini menunjukkan bahawa gaya keibubapaan menjadi asas kepada bagaimana seseorang mengawal emosi dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam kehidupan seharian, gaya keibubapaan autoritatif sering dikaitkan dengan perkembangan emosi yang sihat. Ibu bapa yang tegas tetapi masih memahami keperluan emosi anak membantu anak membina keyakinan diri, kebolehan mengawal emosi serta membuat keputusan secara rasional. Individu yang dibesarkan dengan gaya ini lazimnya lebih matang, tidak mudah melanting dan mampu mengurus tekanan dengan lebih baik dalam hubungan sosial dan kehidupan seharian.
Jika dikaitkan dengan kecerdasan emosi, individu yang dibesarkan secara autoritatif biasanya mempunyai tahap kawalan emosi yang lebih baik. Kecerdasan emosi merujuk kepada kemampuan seseorang mengawal diri sendiri serta berinteraksi dengan orang lain, termasuk dari segi aspek emosi, perasaan dan tingkah laku. Dalam kehidupan seharian, kemampuan ini sangat penting kerana ia membantu seseorang membuat keputusan yang lebih baik dan bertindak secara wajar dalam pelbagai situasi. Gaya keibubapaan autoritarian yang terlalu ketat dan menekankan hukuman tanpa sokongan emosi boleh memberi kesan negatif terhadap kecerdasan emosi individu. Individu yang dibesarkan dengan gaya ini selalunya suka mengawal perasaan, mudah tertekan dan mempunyai keyakinan diri yang rendah. Dalam kehidupan seharian, keadaan ini boleh menjejaskan hubungan sosial kerana individu tersebut mungkin takut untuk bersuara atau meluahkan emosi secara terbuka. Dalam konteks kecerdasan emosi, individu yang dibesarkan dengan gaya pengabaian selalunya lemah dari segi empati. Tanpa empati, hubungan sosial menjadi renggang dan sukar dikekalkan, terutamanya dalam persekitaran kerja dan masyarakat. Selain itu, kemahiran sosial juga merupakan komponen penting dalam kecerdasan emosi. Kemahiran ini melibatkan keupayaan individu mengurus konflik, bekerja dalam kumpulan serta menyesuaikan diri dengan norma masyarakat. Refleksi ini menyadarkan saya bahawa apa yang dialami sejak kecil sangat mempengaruhi cara seseorang mengawal emosi, berfikir dan berinteraksi dengan orang lain apabila dewasa. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.